Bismillahirrahmanirrahim. Salam Jumaat tuan-puan. Hari ini Khamis malam Jumaat. Anak-anak membaca ayat suci Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran sama-sama dengan juzuk masing-masing. Dan insya-Allah malam ni juga anak-anak menengah akan bangun qiyamul lail. Insya-Allah semua itu mudah-mudahan Allah gandakan pahala dan sampai jarahnya untuk tuan-puan, ahli keluarga, zurat keturunan, ibu ayah mertua, juga arwah-arwah di kalangan keluarga. Alhamdulillah, syukur ada anak-anak cucu-cucu kat sini yang akan sentiasa mendoakan tuan-puan. Inilah wajah-wajah anak-anak di sini. Dan tuan-puan, suka untuk kami kongsikan di sebelah musala kita ni. Inilah bangunan unit, 2 unit yang kita pecah dinding untuk kita jadikan satu dom asrama untuk anak-anak sini. Allahu Akbar. Setiap butiran pasir yang terbina hasil daripada tuan-puan, kita akan pecah dinding, kita akan buat shilling, kita akan pasang mozaik. Siapa yang memberi, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan ia menjadi saksi dan digantikan mahligai di syurga nanti. Dan tolonglah kongsikan video ini untuk sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan mereka juga dapat membantu. InsyaAllah bolehlah beli produk jualan kami ataupun sumbangan seikhlas hati. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat membina penempatan anak-anak sini, agar mereka dapat duduk di sini buat sementara mereka berada di rumah cikgu-cikgu menumpang dia tuan-puan. Seperti mana sahabat-sahabat kita yang berkongsi rezeki, alhamdulillah musala ini daripada sarang burung Walid dahulunya sekarang dah bertukar menjadi musala. Begitulah, mudah-mudahan asrama kita dapat terbina dengan hasil tangan dan bantuan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.